dari unit Bahasa Melayu 1 dan saya berasal dari Perak, berumur 19 tahun. Pertama sekali, mengapa saya memilih profesi sebagai seorang guru ialah kerana minat yang mendalam dalam bidang pendidikan dan juga keinginan saya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Seterusnya, saya percaya bahawa seorang guru bukan hanya mengajar semata-mata tetapi juga untuk mendidik dan membimbing sasiah murid dan generasi masa kini. Seterusnya, apa yang saya ingin tahu dalam kursus BMMB 1144 ialah apakah definisi di sebalik kesantunan berbahasa, apakah cirinya, konsepnya dan juga kepentingan untuk mengetahui kesantunan berbahasa dalam konteks akademik, digital dan juga sosial. Itu sahaja, sekian terima kasih.